Bazar makanan dekat JB dah lah mahal. Tak ada kualiti. Time nak makan rosak pula tu. Come on. Dah 2025 kot. Takkanlah kita nak terkena lagi. Ni kita orang share beberapa tips kalau korang nak pergi ke bazar untuk tahun hadapan. Yang pertama, korang kena datang awal. Lagi bagus, korang datang saing-saing dengan peniaga masa nak buka. Bolehlah korang tengok cara simpanan dan juga penyediaan barang jualan diorang. Nak lagi bagus, mana yang melibatkan bahan gorengan tu, korang tengok minyak yang diorang gunakan. Hitam ke tak hitam? Tapi kalau korang jumpa peniaga yang menggunakan minyak yang bersih, berkualiti, yang macam ni lah kita kena support. Nampak dia tu ikhlas nak berniaga. Hasil gorengan dia tu nampak lebih rangup, tak berminyak dan lebih sedap. Korang tahu tak, ada minyak masak tu korang guna sekali je pun dah hitam. Tapi yang macam Perak Kitchen pakai ni boleh guna sehingga 3 kali gorengan. So next year jangan tertipu lagi tau. Follow je rahsia yang kita orang bagi ni. InsyaAllah jumpa lagi tahun hadapan. Bye bye.